Dengan ini, saya sebagai dekan dan juga atas pemerintahan pihak universiti, saya memutuskan untuk gugurkan status awak sebagai penonton. Asal sepah pula. Mana pula barang aku ni? Wah. Senang nak buat? Kau memang tak habis-habis nak buat hal kan? Disebabkan kau, kepala otak aku ni serabut, kau tahu tak? Wah, rumah marah sangat ni. Aku duduk je tau kat sini tadi. Elok je ni ah. Hei, kau bangun! Kau bangun, siap! Kau bangun! Tak tahu apa kata. Kau memang selalu buat hal Disebabkan kau, duit aku hilang, barang aku hilang, semua benda hilang. Kau memang mencabar aku Faik. Habis tu kau nak aku buat apa? Kau pun tak boleh buat apa-apa lah, sial. Kau nak buat apa? Aku takkan pergi mana-mana. Aku kat sini je. Lah. Kau semua tak tahu apa yang ada dalam kepala. Diorang ni semua patung je dalam permainan aku ni. Aku aku yang kawal dunia ni. Aku yang kau. Baik. Kau buat apa ni? Betul ke kau ni? Besok kenapa? Kau nak lagi hidup tak? Kau nak cakap dengan orang yang betul, ha? Kau tak beza lah. Jangan salahkan aku kalau kau salah kehidupan. Okey. Aku tak beritahu sesiapa. Aku tak beritahu. Aku janji, Faik, aku janji. Aku takkan sebut pasal begini lagi. Kau dia macam sangat. Biar kau jadi contoh orang lain ya. Kau sini. Mati kau. Mati kau. Sekarang kau nak lawan aku lagi? Ha?
Kau dengar tak? Dengar pasal apa? Faris, dia tiba-tiba pindah. Dia nak pindah? Hmm. Kenapa pula? Dia kata nak pindah sebab ada masalah peribadi. Setahu aku dia tak ada masalah pun. Kan, Tiba-tiba macam je nak pindah. tiba-tiba aku tahu kan. Oh. Kenapa aku yang selalu menjadi mangsa? Apa salah aku? Tak. Aku tak boleh teruskan macam ni. Tak. Aku akan pastikan tak ada siapa yang akan pandang aku lagi. Zul, saya dengar-dengar si Faris pindah sekolah juga. Dia orang cakap si Faris pindah sebab dia tidak tahan. Semua orang tahu rahsia dia sudah tu. Betul lah. Siapa suruh juga dia berahsia? Kena disimpan rahsia. Pada buka je lah. Semua orang tahu sudah. Sepatutnya dari awal lagi dia keluar dari sini. Betul. Kau nak melawan aku, Faris? Sekarang kau tengok siapa yang menang. Dunia ni milik aku dan tak ada siapa dah yang boleh cabar aku. Natalia, sejak kau dah tak ada ni, aman sial hidup aku. Semua orang dah hormat aku sekarang ni. Sejak kau dah tak ada ni, tak ada siapa yang takut dengan aku. Setan macam kau tetap diazab walaupun di dunia. Siapa yang hantar ni? Setan Setan. Aku akan tunjukkan kau siapa yang lagi setan sebenarnya. Assalamualaikum.